Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, kita dapat menyaksikan bagaimana meriahnya persediaan masyarakat Malaysia untuk menghadapi musim perayaan. Jadi, dalam tahun 2025 ini, Hari Raya Aidilfitri jatuh pada penghujung Mac 2025, di mana pada masa yang sama, ibu bapa terutamanya bersedia untuk sesi kemasukan persekolahan anak-anak pada bulan Februari dan terpaksa menyediakan persediaan untuk menyambut bulan Ramadan pada masa yang sama. Jadi, persoalannya, adakah pemberian duit raya dilihat sebagai satu tradisi yang menjadi kemestian yang mesti diteruskan ataupun dia bakal menjadi satu beban kepada ibu bapa terutamanya? Duit raya merupakan satu pemberian dalam bentuk keuangan yang diberikan terutamanya kepada kanak-kanak. Pemberian duit raya tidak seharusnya dilihat sebagai satu kewajipan ataupun kemestian. Sebaliknya, Muslim di Malaysia lebih menghargai pemberian duit raya sebagai satu pemberian ikhlas yang diberikan dan menghidupkan memori Hari Raya Aidilfitri itu sendiri. Jadi, mari kita lihat apakah kesan-kesan pemberian duit raya. Yang pertamanya, daripada sudut ekonomi. Pemberian duit raya secara tidak langsung sebenarnya memberikan aliran cash flow ataupun aliran tunai yang positif di dalam pasaran. Bank Negara Malaysia saban tahun mengeluarkan 750 juta not baru dengan denominasi RM1 dan RM5 untuk memenuhi permintaan musim perayaan. Pemberian duit raya mewujudkan permintaan berkala atau kita sebut sebagai seasonal demand terhadap denominasi RM1 dan RM5 yang menambahkan nilai transaksi mata wang terbabit di dalam pasaran sepanjang musim perayaan. Yang kedua, kesan daripada sudut asimilasi budaya. Pada tahun 1970-an, tahun 1980-an, kita dapat menyaksikan bagaimana kanak-kanak sudah cukup teruja untuk menerima duit raya yang berjumlah 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Tetapi sekitar tahun 1996 ke 1998, kita dapat menyaksikan Malaysia melalui zaman kongsi raya di mana bermula daripada era ini, penggunaan sampul duit raya dilihat lebih meluas. Jadi, asimilasi budaya dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia dilihat juga sebagai satu perkara yang mewujudkan lagi daripada konteks pemberian duit raya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang ketiga, kita nak melihat bagaimana kelangsungan pemberian duit raya pada masa kini. Aplikasi QR Code dan juga penggunaan e-wallet dilihat sebagai sesuatu yang telah menambah pelbagai tradisi pemberian duit raya. Yang keempat, penggunaan duit raya dilihat sebagai satu peluang untuk ibu bapa melakukan literasi kewangan ataupun pendidikan kewangan kepada anak-anak. Pemberian duit raya seharusnya menjadi satu platform yang baik untuk ibu bapa mendidik anak-anak kepada dua program literasi kewangan, iaitu untuk menabung dan juga untuk melabur. Yang kelima, kita nak melihat kepada aspek pemberian duit raya dan kaitannya dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Meneliti kupasan yang diberikan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, pemberian duit raya dilihat sebagai sesuatu yang diharuskan dalam Islam. Pemberian duit raya juga dilihat sebagai satu sedekah yang amat digalakkan di samping memenuhi tuntutan untuk memanjangkan hubungan tali silaturahim di antara sesama Muslim. Pemberian duit raya elok didahulukan kepada kalangan fakir, miskin dan mereka yang lebih memerlukan supaya pada penghujungnya suasana Hari Raya Aidilfitri itu dapat bersama-sama kita berkongsi kegembiraan dan menikmati Aidilfitri yang dilihat sebagai kemenangan untuk umat Islam yang telah melalui sebulan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan. Akhir kata, Allah SWT berfirman di dalam surah Sabah ayat yang ke-34, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-Nya. Dia juga menyempitkan baginya dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Sebagai kesimpulan, pemberian duit raya bukanlah sesuatu paksaan atau kemestian, tetapi merupakan satu tradisi yang selari dengan konsep sedekah di dalam Islam. Pemberian duit raya seharusnya dilakukan dengan ikhlas dan melihat kepada kemampuan keuangan masing-masing. Apa yang lebih penting adalah apa yang tersirat di sebalik pemberian duit raya itu sendiri, di mana sesama Muslim seharusnya lebih menzahirkan dan berkongsi kegembiraan, merapatkan tali silaturahim sesama Muslim dan mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan di sepanjang kehidupan ini.